KPDN Kuala Lumpur telah melaksanakan operasi barangan tiruan pelbagai jenama terkenal di Jalan Petaling Street, Kuala Lumpur. Sebanyak 4 premis store dipercayai menyimpan barangan tiruan tersebut. Jom kita saksikan video ini. Alhamdulillah, hari ini sepasukan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersama wakil pemilik cap dagang telah menjalankan operasi yang dinamakan Ops Putra 7.0. Pada hari ini, sukacita saya maklumkan kita telah berjaya memasuki dan menggeledah 4 store di sepanjang Jalan Petaling dan kita telah mendapati banyak barang-barang tiruan telah menyalahi cap dagang disimpan di sekurang Wetan daripada pelbagai grade, daripada grade AAA sehingga grade yang rendah. Jadi pada hari ini secara keseluruhannya daripada 4 store yang telah kita masuk, kita telah berjaya menyita lebih kurang 5,000 barangan yang bernilai secara anggarannya lebih daripada RM700,000. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, KPDN WPKL akan terus menggiatkan usaha sebegini. Yang pertamanya bagi memastikan Malaysia sentiasa dan akan terus kekal tidak berada di dalam priority watchlist USTR. Yang kedua, ini adalah bagi memelihara hak-hak pengguna sebab ada sebahagian pengguna termasuk pelancong tertipu dengan barangan tiruan pada grade yang tinggi tapi dijual pada harga yang premium.